Yo guys, aku dah pakai iQOO Neo 10. Telefon ni hampir sempurna untuk harga yang dia jual sebenarnya. Okay, sebelum tu aku nak kena bagi tahu specs yang dia orang sebenarnya dah bagi dekat sini. Sebab orang tahu iQOO ni dia punya brand tak adalah mahal sangat dan juga tak adalah murah sangat-sangat. Tapi dia ada untuk kacau market, contohnya macam Poco nak kacau market Honor, nak kacau market Samsung. So itulah apa yang iQOO buat dengan iQOO Neo 10. Alright, first thing first, korang kena tahu pasal specs dia dulu lah. Untuk dia punya performance lah kan, tak deny Snapdragon 8S Gen 4 ni boleh kata one of the respected untuk orang masuk ke arah flagship. Untuk orang yang tak tahulah kan, Snapdragon 8S Gen 4 ni dia bukanlah prosesor flagship dan dia bukanlah prosesor mid range tau. Dia tak tinggi macam sebuah flagship, dia tak rendah macam sebuah mid range. Contohnya lah kan, 700 series yang baru tu tak sampai pun 1 juta bila buat Antutu benchmark. Kalau korang tengok yang flagship, paling kurang 2 juta tau. So dekat situ korang tahulah kemampuan prosesor Snapdragon 8S Gen 4. Skor dia hanyalah 1.9 dan juga 2 juta dia punya Antutu benchmark. Snapdragon 8S Gen 4 ni dia boleh dapat sampai 2 juta kata iQOO. Tapi aku dah buat run test, bateri penuh, sejuk pun sejuk, boleh dapat dalam 1.8 juta. Flagship usually akan dapat 2.5 ke atas tau, dekat 3 juta, 4 juta pun ada juga. Even tak silap aku ada juga 4 lebih juta. Satu benda lagi, dia punya core CPU tu beza. Lepas tu dia punya grafik pun beza juga. Dia tak sama macam sebuah flagship, tapi dia cukup power nak dipanggil sebuah flagship device. Alright, aku tak nak sembang panjang pasal benda tu. Apa yang telefon ni mampu buat. Dekat sini kalau korang main MLBB contohnya kan, korang boleh dapat grafik Ultra dan juga FPS Ultra. Maksudnya dia mampu untuk play 120 FPS and even kata iQOO dia boleh run sampai lebih, sampai 144 FPS. Satu benda lagi yang patut aku cakap, dia punya vapor chamber cooling system ni besar tau. So 7000 mm dan juga dia cover the whole place. So dekat sini korang tahu dia punya cooling system tu boleh efisien untuk sejukkan bateri dan juga sejukkan dia punya prosesor. Dia juga sebenarnya ada bypass charging. Susah nak cari bypass charging untuk sebuah telefon yang non-gaming, korang tahu tak? Bagi aku, untuk performance yang aku dapat, puas hatilah main MLBB 120 FPS. Lepas tu dia punya grafik pun cantik, UI pun nampak kemas. Adalah dia punya features, contohnya macam bila korang main game boleh enablekan boost mode tu dan juga naikkan korang punya performance bila pakai Snapdragon 8S Gen 4 dekat sini. Mode gaming, lepas tu dia punya features pun banyak tau. Korang boleh ubah suara, korang ada dedicated untuk main competition mode pun ada juga. So benda tu jarang korang dapat dekat sebuah telefon yang comel dan juga orang kata tak nampak langsung macam sebuah telefon gaming. But dia still ada kekurangan lah. Contohnya macam aku cakap tadi, software dia Android 15 PantasOS paling latest yang dia orang boleh bagi. Dia bukan pakai macam apa yang ada dekat China. So korang still dapat UI yang almost the same dekat sebuah telefon Vivo kalau ikutkan. Sebab yelah, telefon ni kan separuh daripada Vivo yang dia bekalkan dekat jenama ni. So itulah, pengalaman pun still akan sama juga, sama macam Vivo punya telefon. Korang tengoklah dia punya notification, lepas tu dia punya quick setting, lepas tu dia punya menu, dia punya drawer, almost exact the same software yang apa korang beli dekat telefon Vivo. And dia bawa penyakit daripada Vivo juga. Apa benda tu? Yes, dia punya bloatware pun akan ada dekat dia orang punya software. Adalah few games, lepas tu features, ada yang berguna, ada yang langsung korang tak akan sentuh. Bila korang beli je, terus delete. Kepada Vivo, tolonglah ubah korang punya UI tu, korang punya software tu. Sebab yang dekat China nampak cantik gila, tapi yang dekat Malaysia ni macam like really Android berapa? Android 13 aku rasa cara UI macam ni. Alright, dan cakap pasal dia punya performance, dia punya negative side, sekarang kita cakap pasal dia punya screen pula lah. Sebab benda ni pun penting juga untuk aku bagi tahu. In my opinion lah kan, screen dia ni tak ada wow factor yang boleh aku bagi tahu.
Sebab semua telefon sekarang pergi ke arah keterangan yang paling terang, hertz yang paling tinggi. Contohnya lah kan dekat sini, in terms of dia punya design lah kan, dia punya curvature ni dia almost petak tau. Kalau kan dia almost the same macam S24 kalau tak silap. Dia petak sikit, dia boxy sikit. Tapi yang ni dia tak ikut peredaran masa. Sekarang semua orang buat betul-betul curve tau. Telefon ni still lagi kekalkan yang sama, and then dia punya keterangan sampai 5500 nits of brightness ikut tempat. Maksudnya dia bukan terang the whole screen bila run sampai 5500 nits of brightness tu. Native dia 2000 nits of brightness. Tapi korang kena ingat, bukan iQOO je yang buat benda tu. Banyak lagi jenama dekat luar sana yang cakap beribu nits of brightness, tapi at the end of the day dia kekal dekat sekejap je keterangan dia tu. Lepas tu dia akan turunkan sampai 1800 pun ada juga. Bagi aku impresif, dia boleh bagi 144Hz. Tengok movie pun best, tengok YouTube pun best, color pun pop. So tak ada komplain yang aku boleh cakap pasal iQOO Neo 10 punya screen lah. Untuk gamers yang nak tahu, dia ada common 360 touch sampling rate, tapi dia boleh pergi sampai 3000Hz touch sampling rate. Alright, sekarang kita cakap pasal benda yang penting juga dekat sini. Bateri dia. Nampak saiz macam ni, korang rasa lah kan, berapa dia punya saiz? Salah. Dia punya kapasiti 7000 mAh tau. Bukan kecil. Dan untuk letak 7000 tu perlu ada ruang yang banyak. Telefon ni saiz skrin dia 6.78. Tak kecil tapi dia tak besar sangat untuk sebuah bateri yang boleh muat sampai macam tu. Apa rahsia telefon ni yang dia boleh muatkan sampai macam tu sekali? Nanti aku beritahu. Dekat sini korang nampak point aku kan, dia punya profile tak tebal membuatkan aku rasa impresif boleh muat dengan ruang macam ni. Tengoklah dia punya charging capability 120W, still consistent. Lepas tu boleh charge sampai 36 minit je, daripada 1% sampailah kepada 100%. Laju tu, and harga macam tu pula. Alright, sekarang kita akan pergi dekat section yang agak shady tapi pada masa yang sama agak impresif, dan korang tahu kenapa. First thing first, korang kena tahu kenapa aku cakapkan dia boleh muatkan sampai 7000 mAh. Telefon ni dia tak ada telefoto, so dia ada 2 kamera je dekat belakang ni. Nampak macam banyak kan? Nampak macam 4, at least 3. Tapi tak, dekat sini dia hanya ada 2 kamera, that is 50MP main sensor dan juga 8MP. Kualiti kamera yang dibagi ni buatkan aku ingat dekat sebuah jenama ni tau. So mungkin korang ingat juga, that is daripada Zeiss. Vivo mungkin dia ambil sikit resepi-resepi yang collab dengan Zeiss tu and letak dekat iQOO, sebab aku nampak dia punya color, dia punya profile tu almost the same tau. Tapi itulah, kau tak akan dapat advantage fully lah daripada diorang. Contohnya macam lacking megapixel dekat dia punya ultra wide, lepas tu telefoto pun lacking juga. Even though korang still boleh zoom, but korang tak akan dapat as good as diorang punya flagship. And then kekurangan yang obvious yang korang akan dapat bila ada ultra wide 8MP macam tu, dia punya capability untuk 4K recording tak ada langsung. Korang hanya ada capable untuk record 4K dekat main sensor saja. So tu adalah kekurangan yang aku tak sangka ada untuk sebuah telefon harga RM2000. Benda lain yang aku boleh cerita, IP65 tu okey lah, ada juga korang boleh splash air dekat sini kan. But dia pun sebenarnya tahan lasak. Dekat sini dia ada military grade of smartphone, korang boleh jatuhkan, so dia actually boleh take an impact. Aku tak adalah cakap boleh cuai, dia still ada probability untuk pecah kan, but dia bagi peace of mind lah in case kalau korang tengah pakai telefon tu lepas tu dia tiba-tiba jatuh. Satu benda lagi lah kan yang aku suka pasal iQOO ni berbanding dengan Vivo, dia ada signature dia bila masuk dalam market Malaysia tau. Cuba bagi tahu dekat aku, design macam mana bila aku sebut iQOO dalam kepala korang? Macam ni kan, kamera bulat macam ni, hampir bujur dia punya kamera, lepas tu belakang kosong, flat, and kadang-kadang ada logo BMW. So itulah design yang akan masuk dekat dalam kepala korang kan. Aku rasanya tak pernah nampak lagi design iQOO yang lain masuk dalam Malaysia selain daripada yang ni. Aku tak tahu kenapa, iQOO ni memang suka. Alright guys, tu je lah aku punya review untuk iQOO Neo 10. Harga dia RM1999. Mungkin lah dia orang cakap yang telefon ni macam a bit pricey, tapi kalau korang tengok the bright side, contohnya macam bateri dia besar, lepas tu dia punya kamera ni adalah bawa sikit daripada Zeiss tu. And korang nak beli Vivo, telefon tu sangat mahal.
ni adalah telefon yang korang cari. Sebab kamera dia ni aku boleh puji, tapi ada kelemahan dia juga. Contohnya macam dia punya ultra wide tu, telefoto tak ada. So main advantage yang aku boleh cakap adalah dapat resipi Zeiss dekat dia punya main sensor. Other than that, still the same. Dia punya processor bagi aku capable je, tak adalah panas sangat bila korang main game. And dia punya OS pun boleh kata lancar lah untuk korang guna as a daily driver. Software upgrade untuk Android yang korang akan dapat 3 tahun OS upgrade dan juga 4 tahun security update. Komen dekat bawah, pernah tak korang pakai telefon aku ni? And apa pengalaman korang sendiri lah kan? Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so make it smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Nak balik dah.